semua resepi dibuat oleh suami saya. Killer menu kita adalah mozzarella stick dan juga chicken tenders. Kitchen buat daripada scratch. Ni untuk kita punya mozzarella stick punya sos. So ni kita punya chili garlic oil. Kita punya menu semua fleksibel lah. Kalau nak spicy ke tak nak spicy, allergic seafood ke tak boleh makan tepung ke apa kan. Pasta dia bukan berkuah, bukan pekat. Sebab kalau chef saya dulu dia agak tegas sikit. Dia kalau nampak salah dia ambil, dia buka tu sampah, dia buang. Buat baru dia kata. Nama saya Zara, saya manager dekat Lava Cafe ni. Hari ni saya nak tunjukkan apa yang ada dekat Lava Cafe. Jom ikut saya. Hai, welcome to Lava Cafe. So, inilah cafe kita. Seperti yang anda lihat, cafe kita berkonsepkan modern, colourful dan juga fun. Tapi masih lagi mengekalkan keselesaan dan mesra untuk semua pelanggan. Kat sini kita ada bar counter kita lah. Dekat sini kita ada coffee, kita ada matcha, shaken tea dan juga refreshing drink. Yang best seller kita punya blueberry virgin mojito. Kita pilih konsep ni adalah sebab kita nak main dengan elemen warna dan juga dekorasi supaya pelanggan yang datang tu rasa berbeza, dapat aura yang positif, fun. Okey, cafe kita family friendly sebab warna-warna yang menarik memang sesuai sangatlah untuk anak muda, kanak-kanak dan juga ibu bapa juga. Okey, jom kita pergi ke tengah sikit. Okey, dekat sini adalah dining area kita. Boleh memuatkan kapasiti seramai 45 orang. Okey, untuk mereka yang nak bekerja boleh pergi ke site sini. Kita ada sediakan plug point dan juga wifi. Untuk mereka yang datang dengan family, kita boleh buat long table dekat sini. Untuk mereka yang nak lebih santai, nak lebih relax, nak berlepak kan, anda boleh pergi ke kawasan Lava Racing. Okey, ni kawasan ni kita panggil Lava Racing. Biasanya dekat sini pelanggan-pelanggan kita akan main game, akan berborak dan juga bersantai bersama kawan-kawan. This is the favourite spot lah. Okey, dekat sini pula kita ada kita punya magic mirror. Yang ini kita DIY sendiri. Ini juga merupakan favourite spot untuk orang datang bergambar, OOTD selfie dekat sini. Okey, kita sangat mengalung-alungkan mana-mana local brand yang nak buat event, launching, birthday party ataupun family anda sendiri kan nak celebrate kat sini, boleh sahaja. Kita sangat mengalung-alungkan. Dulu minat baking je. Walaupun sebenarnya baking asyik tak jadi je. Adik-beradik saya jadi bahan eksperimen. Bukan makanan tu jadi bahan eksperimen. Adik-beradik saya jadi bahan eksperimen. Dia selalu cakap, ni tak jadi, masak ni tak jadi. Lepas tu kita rasa macam why not kita cuba belajar lagi. Lepas habis belajar, saya terus sambung masuk hotel. Saya dapat part time, saya terus bekerja dekat Grand Hyatt Kuala Lumpur sebagai part time kitchen. 8 bulan baru saya diserap masuk sebagai permanent staff. Kitchen apprentice lah. Sediakan appetizer, potong buah, salad, macam tu. Selepas melahirkan anak, saya berhenti kerja dan saya sambung bisnes sebab sebenarnya memang minat bisnes pun. Daripada zaman belajar tu, macam-macam saya jual. Kalau orang nak tanya, Zara kau jual ni? Ada? Sebab saya suka benda yang ada demand tu kan. Kita try jual. Lava Cafe dia bermula dengan Nojis Kitchen. Lepas tu kita tukar kepada Jom Makan. Nama tu dah catchy tapi dia terlalu common. Lepas tu kita terus tukar kepada Lava Fries sebab kita jual makanan yang memang macam membuat-buat sikit lah, macam cheese sauce kan. So daripada Lava Fries tu lah baru kita tukar kepada Lava Cafe. Saya suka pergi kafe, tapi jarang nak nampak kafe yang colourful. Kita bermain dengan warna dan dekorasi untuk memberikan kelainan tu macam orang akan rasa macam fun lah dekat sini, cozy lah. Okay, mostly barang-barang dalam ni saya beli thrifted lah.
macam meja kita punya decoration. So barang thrifted ni akan jadi lebih rare, tak sama macam tempat lain. Macam tu. Sebelum saya tampal stiker coffee tu, ramai yang takut nak masuk. Saya tegur, jemputlah masuk, kata, oh akak ingat tadika tadi. Saya ingat tadika, nampak colourful macam tu. Sebelum ada signboard, orang tak tahu ni sebuah kafe. Ni untuk kita punya mozzarella stick punya sos, garlic chili oil. Bahan-bahan dia garlic, cili kering ni kita rebus dan kita goreng. Kita buat 2 hari sekali. Ini resepi masa saya duduk dekat Asian Kitchen dulu. Kita season sikit chicken stock, gula. Yang ni kita buat manis sikit lah. So kita letak soya sauce, mixkan dia. Dan kita tuang dia dengan minyak panas. Sos ni sampai ada orang cakap dia nak beli asing kan? Tanya kita jual ke tak? Tapi kita tak jual lagi lah dekat ni. So ni kita punya chili garlic oil. So kita nak buat mozzarella stick dia pula. So kita ada mozzarella, tepung, breadcrumb dengan telur. Kita start dengan tepung dulu. Tepung gandum dia. Telur, breadcrumb. Yang ni kita buat double breaded sebab kita tak nak nanti bila kita goreng dia pecah. Rata sehari kita boleh jual dalam 30 set juga. Kita punya menu semua fleksibel lah. Kalau nak spicy ke tak nak spicy, allergic udang ke, allergic seafood ke, tak boleh makan tepung ke apa kan, tak boleh makan apa, tak boleh susu ke, kita boleh adjust. Lepas kita breaded, kita kena simpan at least 6 jam ataupun overnight. Kita akan goreng selama 3 minit. Temperature dia kena betul, tak boleh terlalu panas, tak boleh terlalu slow. Sebab kalau tak nanti colour dia tak cantik. Kita buat 180 darjah. Kalau kita nak shallow fry pun boleh juga, tapi dia punya result dia tu kurang cantik lah. So dah cukup 3 minit, kita dah boleh check lah. So dia punya colour akan jadi macam ni lah. Garlic chili yang kita buat tadi ke atas. Kalau tak nak pedas ataupun ada kids, kita akan separate lah. Kita asingkan dia dekat dalam bowl. So kita ada honey garlic sriracha kita. Yang ni kita buat sendiri juga. So ni lah kita punya mozzarella stick. Saya asal daripada Seremban, membesar di Sabak Benam. Pengalaman bekerja ni saya start daripada umur saya tingkatan 2 lagi, dekat kedai makan ayah saya. Dan tu memang tak ada orang masak kat kedai. So nak tak nak memang kita kena pergi tolong mak lah kat dapur masak kan. Dan tu mak ajar sikit-sikit macam mana nak buat ni, macam mana nak masak tu apa semua kan. Masa umur tingkatan 3 tu, masa tu kita dah start berniaga. Lepas tu kita sewa tapak dengan ayah masa tu. Satu tapak untuk kita berniaga ucanai lah. Masa tu cakap dengan ayah nak berhenti sekolah lah. Ayah cakap, tak apa lah, tunggu sampai SPM dia kata lah. Tak apa, kita tunggu sampai SPM dan tak ada sambung belajar lah. Kita terus masuk dalam industri lah. Itu hotel pertama saya kerja, Cameron Island. Dan saya dapat offer daripada makcik saya. Makcik saya ni dia ada restoran dekat France. Saya rasa macam ni satu peluang lah untuk saya pergi kan. Dan saya grab je pergi. Dan bila dah settle apa semua, pindah ke Seremban dan saya start kerja dekat Grand Lexus PD. Lepas tu PKP, hotel lain agak teruk sikit kan masa tu kan. Dan hotel tutup dan kita start berniaga daripada rumah. Saya dengan wife saya buat. Lava Cafe bermula sebab kita berniaga dari rumah. Start dari PKP lah. So kita start jual nasi lemak sebab kita bosan. Dah tak tahu dah nak buat apa. Hari-hari duk tengok TikTok je kan. Lepas tu kita join lagi pop-up event. Kita upgrade. Kita buat pula beef bolognese. Beef bolognese ada mozzarella cheese. So kita ada fries, chicken tender dan juga chicken popcorn. Kita buka kemah untuk jual ayam ni dekat Subang Bistari. Awal-awal start berniaga dekat situ, tak ada sambutan lah. Kita sabar je lah, tunggu. Lepas tu kita ada repeat customer. Bila ada repeat customer, dia bercakap mulut ke mulut. Dari situlah
Daripada kemah kecil dah boleh buka kemah besar sikit. Dari situlah customer dah mula datang. Sebenarnya nak buka kafe ni impian kami berdua dah lama dah. Memang hari-hari tengok kedai kosong apa semua kan. Sebab kita bila join event ataupun dekat pop-up semua, rental dia agak mahal sebenarnya. Bila fikir-fikir macam, oh ni kalau macam ni boleh bayar sewa kedai. Kita punya confident tu macam tu lah. Ada kedai kosong, lepas tu kita ada investor. Kata why not kita teruskan kita punya plan ni. Dari situlah bermulanya nak buka kafe. Perasaan tu memang orang kata happy lah. Cuma lagi banyak benda yang kita nak fikir sebenarnya. Tapi kita rasa dah macam lepas satu beban sebab kita buat semua dekat sini. Sebenarnya nak prep barang apa semua dah tak payah nak ulang-alik. Dari segi beli barang pun kita dah pakai supplier sikit-sikit. So agak menyenangkan untuk kita lah. Cabaran kita hanyalah dari segi kita tak tahu apa-apa. Lepas tu kita semua bermula dari bawah, dari sendiri buat, sendiri duk cari-cari, tanya orang sini-sini. Lepas tu cabaran seterusnya adalah dari segi staff. Sebab kita brand baru, orang tak kenal. So orang macam, boleh ke kerja kat sini kan? Nak ke kerja kat sini? Kalau yang datang pun mungkin macam nak try market. So ni menu yang kedua kita nak buat hari ni, loaded braised beef. Ni dulu kita jual dekat roadside lava fry. Tapi yang ni yang upgrade version lah. Dulu kita pakai kita pakai minced beef bolognese. Yang ni kita buat braised beef brisket pula. Brisket ni kita kena masak lama, selama 6 jam sebab dia punya collagen dia tinggi kan. So kita kena masak lama untuk dia betul-betul lembut. So, kita start dengan goreng fries. Fries ni pun ada timer juga, 6 minit. Sementara tu kita boleh buat dia punya daging. Beef ni dah siap masak, cuma kita nak kena reheatkan je. Saya memang buat dia pekat. Yang ni resipi masa kat hotel dulu lah. Yang ni basic resipi je, braised beef. Ada beza sebab yang dulu kita buat beef bolognese tu masak sekejap je. So yang ni kita masak lama selama 6 jam. So flavor dia lebih enhance lah. Yang ni kita bagi 80 gram beef brisket untuk satu portion. Kita tabur mozzarella cheese kat atas dia. Lepas tu nanti kita akan toss lah. Sebab ni kita bakar cheese ni, cheese tu akan meleleh dekat atas fry. Okay, dah 6 minit. Kita dah boleh angkat kita punya fries. So fries ni kita akan season dengan seasoning, sedikit paprika bagi dia colour. So kita letak fries dulu. Ni kita punya honey garlic sriracha. Kita letak macam ni. So kita akan topping dengan tomato cherry. So ni kita punya lava loaded braised beef. So kalau nak try boleh datang. Sekarang kita nak buat classic carbonara. Classic carbonara ni beza dengan biasa kita jumpa tu, dia pakai krim. Yang ni kita pakai egg yolk dengan parmesan je. Telur pun kita pakai telur omega, kita pakai telur biasa. Kalau tak nanti dia punya hanya tu terlampau kuat. Dan kita mix dengan parmesan. Telur putih kita satu whole egg, satu egg yolk. Tips dia kena jaga temperature. Itu yang paling penting lah. Kalau tak, telurnya akan jadi scrambled egg. Makan masa sikit sebab kita nak slow cook dia supaya egg yolk ni dia emulsify dengan pasta water tu supaya dia jadi sauce. So ni kita masuk pasta water ni untuk kita control ni temperature. Api kena tutup betul. Kalau tak nanti dia punya telur tu akan masak cepat. Kita kena flip dia macam ni dulu, bagi telur tu sebati dengan pasta water tu, dan baru kita on api sekejap. So kita season dia dengan salt dengan pepper. Kalau kita dah on api, kita kena flip dia cepat sikit supaya dia tak duduk lama atas heat tu dan telur tu dia tak masak. Tekstur dia nanti dia akan creamy. Creamy tu sama macam kalau kita pakai krim, cuma dia jadi pekat
dan dia akan salut pasta tu. Pasta dia bukan berkuah, dia kena tekan. Sebab kalau chef saya dulu, dia agak tegas sikit. Dia kalau nampak salah, dia ambil, dia buka atas sampah, dia buang. Buat baru dia. So dia punya sos tu kita nak dia macam ni. Sos tu dia melekat dekat pasta macam ni. Okay, sekarang ni kita nak buat dia punya sticky beef. Ini kita bagi 5 slice lah, satu portion. Saya tengah cari juga beef bacon tu. Kalau dapat, saya akan tukar straight away lah. Tapi buat masa ni kita pakai sticky beef dulu. Rasa beza dan tekstur dia. Kalau beef bacon tu dia punya lemak dia lagi tebal lah. So sekarang ni kita nak plating klasik carbonara. Memang pasta memang kena biasa orang buat macam ni lah kat hotel. Dia lebih nampak lebih cantik lah kalau kita plating kat atas plate. Dengan sos ni tuang dulu. So kita susun kita punya sticky beef. Yang ni kids friendly. Tapi kalau kena bagi tahu sebab kita letak pepper, takut dia orang tak makan pedas ke. So inilah kita punya klasik carbonara. Harapan saya untuk Lava Cafe bukan setakat menjadi satu tempat makan, tapi menjadi satu tempat di mana komuniti boleh berhubung, komuniti kita boleh gather around kat sini kan. Kita juga nak collab dengan local brand untuk mengadakan pelbagai event lah. So kita nak jadikan Lava Cafe ni adalah salah satu pusat komuniti. Okey, Lava Cafe bertempat di Mutiara Damansara. Yang mana yang nak datang boleh wave saja Lava Cafe Mutiara Damansara. Kami beroperasi setiap hari kecuali hari Isnin. Jadi Selasa sampai Ahad dari jam 11 pagi hingga 10 malam. Okey, apa-apa boleh follow saja social media kami di Instagram, di TikTok, di Thread lavacafe.my.